Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton Kisah Semasa TV. PAU 2025. Dr. Akmal teruskan. Tok Mat pertahan peranan pemuda sebagai loceng kecemasan. Pemuda UMNO terus diberikan mandat penting dalam perjuangan parti apabila ia diiktiraf sebagai loceng kecemasan dalam kerajaan perpaduan. Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan keberanian pemuda untuk menjerit dan menegur dasar kerajaan yang merugikan orang Melayu adalah sebahagian daripada strategi parti menjaga kepentingan rakyat. Dr. Akmal Saleh, pemuda teruskan keberanian kamu. Tapi jadilah pembangkang konstruktif dari dalam kerajaan jika ada dasar kerajaan yang merugikan Melayu atau menekan rakyat. Pemuda yang akan bangkit dan menyanggah terlebih dahulu, katanya. Beliau menegaskan pemuda bukan sekadar penggerak aktiviti politik tetapi juga benteng parti yang memastikan suara rakyat tidak diabaikan. Tugas pemuda memang pembingit dan rebelius. Tugas pemuda menjadi loceng kecemasan, tambahnya. Dalam pada itu, Tok Mat menyeru pemuda agar mengambil peranan secara bertanggungjawab dengan membina naratif positif bagi orang Melayu dan rakyat secara keseluruhan, berbanding sekadar mengejar populariti atau politik media sosial. Rampas naratif hero rakyat daripada pembangkang. Buktikan pemuda UMNO yang paling efektif menjaga Melayu, bukan mereka yang hanya pandai main sentimen, katanya. Jelas Muhammad, peranan ini dianggap penting kerana ia menandakan bahawa walaupun UMNO berada dalam kerajaan, parti itu tetap bersikap kritis terhadap sebarang dasar yang boleh menjejaskan kepentingan rakyat.